Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan pagi berbahagia ini di pusat Islam Perkampungan Al-Hijrah, Jalan Pantai Lenggeng, Seremban Negeri Sembilan. Terima kasih saya ucapkan buat seluruh jawatan kuasa Perkampungan Al-Hijrah dan seterusnya kepada hadirin hadirat, adik-adik, anak-anak muslimin muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Dan tak dilupakan juga kepada para pelayar-pelayar, penonton-penonton, para follower, viewer, share, subscriber, yang sama waktu dengannya lah ya. Moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Buat petu ya, tengah buat petu, baring-baring ke, patutnya datang sini ya. Tengok live saja buat apa, datang sini sepatutnya. Okey, bukan marah, menasihat saja. Datang sini, seronok di Perkampungan Hijrah ni menawarkan 1001 pengalaman yang sangat indah. Ada tempat apa binatang, ada ustazah Asma tanam pokok sana sini. Unta pun ada kan? Unta pun ada. Pergilah melawat. Dia binatang ni kalau tak ziarah dia kemurungan. Ada tuan-tuan pergi melawat dia kan.
dan juga banyak lagi lah aktiviti-aktiviti di sini, dan semoga semuanya yang hadir dan juga yang menyokong, yang menyumbang, apatah lagi dikurniakan kesejahteraan, kesihatan dan diluahkan rezeki semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini insya-Allah saya akan berkongsi tentang satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah tentang korban jiwa, korban harta. Korban jiwa, korban harta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hidup kita ini, pengorbanan ni adalah merupakan satu prasyarat kejayaan. Mana-mana kejayaan atas dunia ini bermula dengan pengorbanan. Mesti kena berkorban. Sebab itu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dia bikin satu lagu. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia, untuk menjadi bukti kasih yang sejati. Itulah tandanya jika mahu diuji, berkorban apa saja. Ini kuliah duha ke konsert? Jangan salah ya. Tak apa, nanti kita beri QR Maybank to you Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam hidup seorang manusia nak berjaya saja dia mesti dengan pengorbanan. Dan pengorbanan tu pula dia bukan kosong-kosong. Dia mesti disertai dengan keazaman. Azam. Dia mesti bersungguh. Mak Saleh kata determination. Ataupun Arab juga sebut al-azmul qawi. Maknanya kesungguhan yang memuncak. Semangat tidak berbelah bahagi. Keinginan tanpa tandingan. Kesungguhan yang tak mampu ditolak dan diketepikan lagi. Oh ni azam. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hatta anak-anak kita pun kadang berkorban. Duduk di kampung, seronok, sedap, makan itu ini. Sekali dia nak berkorban. Hijrah duduk di bandar. Itu pengorbanan. Ataupun elok kerja, gaji sedap, pendapatan bagus. Dia berkorban. Berhenti kerja. Sebab nak jaga mak di kampung. Pangkat besar tu, grade 54. Tak lama nak jadi jusasi, siap ada driver, kereta semua siap. Dia berhenti itu semua sebab balik kampung jaga mak. Itu kan namanya pengorbanan. Takkan berkorban tanpa keazaman. Apa azam? Apa jadi? Lantak. Aku nak, aku pasti dapat. Aku nak jaga mak aku sampai aku mati. Sampai mak aku mati ke aku mati tak kisah. Aku bersungguh aku nak buat. Itu maknanya pengorbanan. Dia mesti disertai dengan kesungguhan. Tapi ingat, tak semua kesungguhan, keazaman itu disifatkan sebagai pengorbanan. Apa sebab? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan ke arah kejayaan. Apa maksudnya? Berkorban, bersungguh, berjuang, mesti fina, atas jalan Allah. Mesti atas jalan Allah. Kalau pengorbanan tu bukan atas jalan Allah, tu bukan pengorbanan. Tu merapu, sia-sia saja. Apa salah abang tak pergi sembahyang Jumaat? Abang sanggup korbankan sembahyang Jumaat sebab nak temankan sayang di rumah tengok Hindustan. Itu bukan pengorbanan, tu kau cari neraka jawapannya. Nah, ya? Abang macam itulah lebih kurang begitulah. Kan? Jadi banyak lagi lah contoh-contohnya lain. Maknanya dia pengorbanan ni walaupun nampak macam kau sanggup aku sanggup tak kiralah beberapa kali pun sanggup ke apa pun kalau bukan atas jalan agama itu tak consider sebagai pengorbanan. Dia pengorbanan ni dia mesti atas dasar untuk ke jalan Allah, fi sabilillah, atas jalan Allah. Sebab itu saya ingat pembangunan perkampungan Al-Hijrah yang dibangunkan Ustaz Tengku, Ustazah Asma' ni pun ini nampak macam sekelip mata saja, tidak. Air mata
tak tidur malam, bersengkang mata, tahan cakap-cakap masyarakat, mulut macam-macam gerbuk-gerbak. Oh iyalah tu, ustazah tu ada lah tu nabi jabah. Oh ini pun pengorbanan semua. Dia kalau nak hidup senang-senang, pergi ceramah balik tidur, tu kerjanya. Nak bangun-bangun ni semua, keluar modal, itu ni masyarakat cakap lagi, kutuk belakang, kena ini, kena audit sana sini. Bukan senang. Ini namanya pengorbanan. Sebab itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat para alim ulama' dulu pun, hidup dia orang pun tak senang juga. Hidup ulama'-ulama' dulu pun tak senang juga, penuh dengan siri pengorbanan. Ulama'-ulama' dulu, ada yang ditangkap, dibuang negeri, ada yang dibunuh, dipenjara, difitnah, diseksa sampai mati. Ulama', orang-orang soleh terdahulu. Ini tapi atas dasar apa? Atas dasar pengorbanan agama itu sendiri. Dia orang kalau nak pilih hidup senang, okey je. Tapi kadang ada waktunya dia memang bersungguh tu kerana ini adalah jalan Allah yang dia pilih. Saya ambil contoh, mungkin ada ibu ayah pernah dengar, ada satu orang ulama namanya Ibnu Khafif. Ibnu Khafif ni dia menderita sakit buah pinggang, sakit pinggang lah. Dia maknanya kalau dia punya tahap sakit pinggang, kalau dia nak pergi masjid, nak semayang, orang kena papah dia, kiri kanan kena pimpin papah dia. Tapi dia sakit pinggang. Sampai adalah anak murid dia cakap, Tuan Syekh, kalau dah tak larat itu semayang je lah di rumah. Ada pun kalau kena papah-papah, nak kena bawa-bawa pergi masjid. Semayang di rumah cukup je lah. Apa kata Ibnu Khafif? Dia kata, engkau kalau dengar laungan hayya ala solah, lalu engkau tak nampak aku di saf-saf masjid, kau cari aku dekat kubur. Maksudnya aku dah mati dah. Artinya apa? Aku ni dengan rumah Allah sampai mati aku akan semayang di rumah Allah. Tak ada semayang tepi katil pakai pagoda, gulung ke plekat tinggi depan belakang rendah. Tak ada gitu. Aku semayang di rumah Allah sampai matinya. Ada orang begitu. Ada orang mati-mati tak sampai rumah Allah. Pelik betul lah. Dah mati baru diusung. Teruk-teruk. Lepas tu kita berkorban. Nah, sembang je lah. Berkorban. Kau yang terkorban. Tak boleh gitu. Dia maknanya orang kalau dia dia memang ulama' dulu, dia punya pengorbanan tu luar biasa. Kadang macam kita nak tanya lah, Tuan Syekh, apa Tuan Syekh punya rahsia? Saya pun nak juga semangat macam Tuan Syekh ni. Ini dia. Ataupun dulu kalau ibu ayah pernah dengar kisah Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i? Bukan Imam Haji Syafi'i, itu imam belakang taman kita tu. Ni Imam Syafi'i, ni imam mazhab kita lah. Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i ni kita kenal lah, ulama hebat, hafalan mantap semua kan. Tapi dalam kita, mungkin ramai yang tidak tahu, Imam Syafi'i dia menderita sakit buasir. Dia ada sakit, dia menderita sakit buasir. Sakit buasir yang dia tanggung bukannya ringan. Duduk tak boleh lama. Lama sikit duduk berdarah ni. Sakit sangat. Siapa adik-beradik, saudara-saudara pernah kena buasir mesti tahu punya. Sakit dia, nak membuang air sakit sangat buasir. Tapi yang saya nak sebutkan adalah, walau buasir-buasir pun Imam Syafi'i, dia telah berjaya mengarang 174 buah kitab. 174 buah kitab dalam pada dia sakit buasir. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Punya pemalas betul. ChatGPT semua prompt saja. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Tak karang lah, semua ChatGPT, Gemini sekarang ni. Ni nak beritahu kata ulama dulu dia punya pengorbanan tu solid betul. Dia nak memandaikan umat betul-betul dia buat. Karang kita sakit-sakit lah. Janji aku punya umat cerdik belaka, tak jadi bodoh. Aku karang betul. 174 buah kitab bukan sikit. Jilid dia tu banyak dia, hebat. Ini saya nak bagi tahu pengorbanan, determination. Sama juga anak-anak kita, sama juga mak-mak kita, ibu ayah kita ni semua. Ni kalau cakap bab pengorbanan ibu ayah ni satu segmen lain lah pula kalau ikutnya. Antara mak dan ayah kita ni hidup dia orang itu daripada kita dalam kandungan sampailah kita lahir ke dunia. Pengorbanan tak ada tolok banding. Lebih-lebih lagi mak lah. Antara mak dengan ayah, siapa pengorbanan paling hebat? Ayah, salah dia. Oi, silap tu. Ayah yang paling kuat berkorban. Apa sebab? Bila malam-malam anak menangis, ayah tahan telinga.
Nangis lah kau. Tak bangun-bangun jenazah tu sampai pagi esok. Jadi mak je lah bangun. Mak ni dia tak sabar. Dia bancuh susu ke, bagi susu lah. Lulabi la ilaha illallah. Jadi mak dia tak sabar. Ayah dia sabar, dia berkorban. Sampai esok Zuhur baru dia bangun. Ayah di Baghdad dah. Tak faham. Ayah awak lain, ayah awak soleh lain. Ayah lain soleh lain ya. Jadi pengorbanan mak, kami sebagai anak sampai sekarang kami dah jadi bapa ni, kami menyaksikan sendiri. Ibu memang tak ada tolok banding. Itu sebab banyak lagu-lagu pun semua mengangkat tema pengorbanan ibu. Ibu engkaulah ratu hatiku. Sedap kita dengar. Ummi. Mak, semua mak kan. Who next your mother? Who next your mother? Who next your mother? Kita yang dengar bila nak father. And then your father. Oh, ada juga kat ujung Cat Stevens, Yusuf Islam dia buat lagu. Dia buat lagu tentang itu. Hadis tu sebenarnya, hadis tu buat baik pada siapa? Mak kamu. Siapa lagi? Mak kamu. Mak 3 kali mak baru bapa. Maknanya mak nisbah 3, ayah 1. Nah, kalau bawa mak dengan ayah pergi makan tom yam, mak 3 mangkuk, ayah semangkuk. Berasap telinga orang tua tu. Bagi mak tu makan, kembung perut. Ini maknanya layanan. Mak banyak. Dulu lagu Exist. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Semua ibu lah semua. Ayah ni bukan tak ada. Ada lah. Tapi ujung-ujung saja. Ayahku kahwin lagi. Ada kerja menikah je ayah ni. Kita nak marah pun tak boleh. Ayah nak buat apa lagi? Dah pencin-pencin kan. Nyanda di dinding rumah tu baik menikah. Jelah kan? Daripada duduk seorang. Tak faham, tak apalah. Ayah pun tak ramai sangat kan. Jadi ini je tinggal yang paling pupus belakang dah. Dia orang jantan ni ikan paus sama kan. Pupus lah. Makin berkurang dah tinggal. Ni pun macam muda lagi. Jaga kesihatan lah. Kesihatan. Hadirin hadirat, mana tajuk kita hilang tadi? Mana korban? Dah terkorban dah semua ni. Bukan korban, dah terkorban dah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi pengorbanan bagi setiap orang ni masing-masing semua ada cara bentuk pengorbanan yang tersendiri. Termasuklah juga kita dalam Islam. Dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan pengorbanan ini dia mestilah dilakukan dalam 2 bentuk. Mestilah pengorbanan tersebut dilakukan dalam berapa bentuk tadi? Dalam 2 bentuk. Ini boleh rujuk dalam Al-Quran lah. Antara lainnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa kata Allah ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan kurnianya. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu, Tuhan kamu semua adalah Tuhan yang Maha Esa. Hendaklah kamu tunduk dan taat pada Allah, dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang mukhbitin. Siapa orang mukhbitin? Orang yang tunduk dan taat. Orang yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita ulas sikit-sikit Ini boleh rujuk dalam Quran ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan daripada ayat ni tadi, Allah Taala menyebutkan iaitu orang-orang yang dikatakan berkorban di jalan Allah ini termasuklah berkorban apa? 2 bentuk pengorbanan. Pertama sekali adalah korban jiwa, yang keduanya adalah korban harta. 2 bentuk pengorbanan paling penting. Pertama apa tadi? Korban jiwa, yang keduanya korban harta. Apakah di antara yang termasuk dikatakan sebagai korban jiwa? Yang termasuk dalam korban jiwa itu termasuklah
Kita maknanya kita sanggup buat sesuatu walaupun kita seolah-olah macam mengenepikan kepentingan diri. Itu korban jiwa lah tu. Maknanya kita sanggup korbankan rehat kita, korbankan tidur kita. Ni macam sekarang ni ramai nak tidur sebenarnya, tapi korban demi nak dapat ilmu, maka dia sanggup korban. Sengkang mata tu, letak batang manci semua di sini, tegak sekejap dengar tu ya. Tapi kalau yang tertutup mata tu tak apa, bagi saya dia bukan lena, lolap yo, ya. Lolap aja, lolap tak apa aja. Dia sanggup berkorban. Sebab itu ada setengah ahli falsafah kata, apa makna pengorbanan atau korban tu sendiri apa? Bukan yang 850, 900, 895 kan. Pihak pengampungan Al-Hijrah pun juga membuka peluang ibu ayah untuk sama-sama menyertai ibadah korban kita ini. Saya dipahamkan berapa? 895 ringgit. Kurang lebih gitu lah. Nanti kita boleh buka peluang ibu ayah semua. Dia apa makna pengorbanan tu sendiri? Ini boleh tulis. Nah ya. Pengorbanan ni maknanya kita sanggup hilang sesuatu untuk dapat sesuatu yang lebih baik. Itu pengorbanan. Sanggup hilang sesuatu untuk dapat sesuatu yang lebih baik. Macam sekarang apa yang tuan-tuan hilang? Masa rehat hari Sabtu. Itu yang tuan-tuan hilang. Tapi demi sanggup untuk nak dapat sesuatu yang lebih baik dari tidur, melempek di rumah, atau tekan beg kuning saja kerjanya, ataupun add to cart, belinya hidup. Ya, sebab tak top up lagi Shopee tu, abang tak top upkan lagi. Kan? Lepas tu bila barang sampai parcel sampai atas tembok, buat terkejut. Bila beli? Bila beli. Tu ramai, tu bukan orang sini lah, Baghdad banyak macam tu. Sanggup hilang tu semua demi untuk nak dapat ilmu. Itu pengorbanan lah tu. Pengorbanan lah. Macam ada setengah di kalangan kita, termasuk saya sendiri pun sekarang tengah nak sambung belajar. Dan bila nak sambung belajar ni, bayanglah kita anak dah 5 dengan komitmen programnya, TV-nya, dengan menulis buku lagi sana sini, dakwah sana sini semua. Kita kena sanggup korbankan. Korbankan masa, korbankan ini. Kalau dulu tidur standard 10.30, pukul 11 malam dah tidur. Sekarang tak lagi dah. Paling-paling awal pun pukul 1 malam baru tidur. Kan? Tapi tuan-tuan jangan risaulah, tak pernah ada penceramah tertidur tengah ceramah, tak ada. Kita hendaklah. tak ada. Penceramah tak ada, tertidur tak ada. Tuan-tuan ya, penceramah tak ada. Tapi saya kena sanggup korban tu lah. Keselesaan, biasa hujung minggu, hari Sabtu anak-anak saya ajak bercuti. Pergi Melaka lah, pergi jalan lah, audition lah, makan ABC, tepi laut semua. Saya kena sanggup korbankan itu untuk dapat sesuatu yang lebih baik. Iaitu memandaikan umat, untuk melaksanakan kerja, sambung belajar. Itulah pengorbanan namanya. Kita ulang sekali lagi. Apa itu pengorbanan? Sanggup hilang sesuatu untuk dapat sesuatu yang lebih baik. Itu pengorbanan. Ataupun paling-paling senang nak faham, macam tuan-tuan pagi-pagi subuh, tuan-tuan dengar saja laungan as-salatu khairum minan naum. Yang tuan-tuan pilih solah ke naum? Adik, solah ke naum? Solah. Soleh tu nampak tu. Ibu-ibu solah ke naum? Naum. Kita pilihnya solah. Ikutkan naum, tapi sanggup korbankan naum. Tidur tu dikorbankan demi nak dapat solat itu dengan redha Allah. Itu pengorbanan. Dan ingat, pengorbanan ni saya ulang balik yang awal tadi apa? Takkan mampu dibuat. Takkan mampu dibuat tanpa keazaman. Apa keazaman? Kesungguhan memuncak dari dalam. Kalau kau setakat 50-50 tak jalan. Kau memang kena 200% punya semangat. Baru dia jadi. Baru jadi. Ya. Apa lagi bentuk-bentuk pengorbanan ataupun yang disebut korban jiwa? Termasuklah juga kita yang melaksanakan ibadah haji. Saya dipahamkan ustazah semua pun akan berangkat haji minggu depan. Kita doakan ustazah dan ustaz mendapat haji yang mabrur, hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Dia maknanya macam ibadat tu pun pengorbanan tu, korban jiwa. Ibadat solat tu pun korban.
Orang lelaki-lelaki kita kadang musafir jauh-jauh jalan, semayang tak boleh tinggal. Jamak lah, tapi semayang juga tetap kena semayang. Ke subuh berjamak? Ada kan? Tetap kena semayang. Tetap semayang. Orang lelaki okey lah, tak banyak sangat. Dia punya item-item dia tak banyak. Ni sikit, sini sikit, sisi lengan. Dah selesai. Perempuan banyak. Tu yang kadang dia sanggup tahan kentut tu. Banyak. Hijau muka tahan. Dia tahan. Sekali kau kentut, aduh dengan make up, dia banyak lapisan. Ini lapisan pertama, lapisan kedua, jarum. Perempuan kan banyak jarum. Banyak. Bukan susuk, jarum. Berus, kerongsang. Banyak kerongsang. Kadang saya tengok, kita kan, kakak kita, bini kita, anak kita kan. Tengok banyak lah. Kerongsang perempuan kadang saya tengok sampai 3, 4 pun ada. Sini satu, stapler sini ya. Stapler sini, clip paper tepi ni yang banyak ni. Tu tak masuk ke telefon dia sendal tepi ni lagi ya, motor. Dia orang catering, selit telefon sini yang ujok banyak. Jadi nak berhenti ambil semayang tu pengorbanan. Banyak kena buka. Lepas tu pula anak-anak kecil-kecil ni pula, mak nak dapat khusyuk macam mana mak? Macam mana lah mak nak khusyuk? Anak tak nak ke bapak ni, membosankan. Adik anak suka ke mak. Tengok anak-anak mak banyak belah-belah perempuan. Tak nak di sini, boring kan, nampak boring. Mak ada belah-belah mak lah. Dia seronok, dia macam ada harapan kat sana. Mak juga. Jadi mak macam mana nak khusyuk? Mak mayang, anak merangkak depan. Merangkak depan. Lepas tu ada makcik sebelah letak beg tangan kat depan. Dia main pula beg makcik sebelah, tarik. Makcik tu budak tu tak faham. Dia selongkar beg makcik tu. Dia keluarkan buku tabur haji. Makcik tu pun bawa semua power bank, kipas-kipas kecil tu. Kipas kecil tu pun bawa semua, bawa keluar. Aduh, anak akulah, ya Allah. Macam mana mak nak khusyuk? Lepas tu dah selesai, dia selongkar makcik tu punya beg, dia mari ke kita pula. Kita pula mak ni nak sujud. Mak anak tu duduk depan, nak cakap tak boleh. Nak suruh anak tepi lah, mak nak sujud. Tak boleh cakap. Mak dia pun sanalah aku nak sujud. Anak tu tak faham. Payah. Itu belum kira yang anak yang masuk dalam telekor, main cucak dalam telekor. Ajar. Mak dia kan selalu gitu di rumah. Tapi sekarang maknya semayang. Mak dia pula masa tu semayang asar 4 rakaat. Baru rakaat pertama. Jauh lagi perjalanan aku ni. Lagi 3 rakaat, ya Allah, lamanya. Ya. Pengorbanan lah semua ni. Bagi saya bukan senang lah. Hidup ni bukan senang. Korban ni bukan cerita Zulhijjah. Dia sepanjang hidup kita adalah pengorbanan. Haji itu paling dia panggil kemuncak ibadah. Sebab itu kalau dalam rukun Islam pun dia adalah yang paling kemuncak sekali ibadat haji. Seolah-olah dia adalah himpunan semua ibadah-ibadah kita. Ibadah haji ni ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, dia panggil apa ya? Dia adalah kemuncak ibadah paling mencabar sekali, paling mencabar. Apa sebab kita kata dia kemuncak ibadah paling mencabar? Kerana dia ni ibadah haji ni, kalau seseorang itu tak betul-betul badan tu fit, memang tak ada harapan lah gayanya. Memang tak ada harapan lah. Apa sebab kita kata gitu? Sebabnya orang yang melaksanakan ibadah haji ni, khususnya kita pun semua sedia maklum, hampir 95% ibadah haji adalah pergerakan fizikal. Tawafnya, sa'inya, wukufnya, bermalam mabit semua, melontarnya, semua itu fizikal. Dan ada orang buat kajian, kita rajin buat kajian. Kita sepanjang buat ibadat haji, jalan kaki saja berapa jauh? Berapa jauh jalan kaki saja? Ini yang mungkin ibu ayah yang dah pernah pergi haji lagi faham lah kan. Kita jalan kaki saja berapa jauh? Tengok tawaf saja 7 pusingan. 7 pusingan tawaf itu bersamaan 3.5 km. 3.5 km. Kita kan banyaknya pemalas. Kalau boleh pakai motor sebelah tika imam kalau boleh.
Dia nak paling mudah kan. Paling dekat dia nak. Tapi sana tak ada. Semua banyak jalan kaki. Sa'i berapa jauh? Sa'i 7 pusingan. Pergi balik Safa dengan Marwah. Itu 3.15 km. 7 pusingan. Maknanya dekat situ saja hampir 7 ataupun 8 km. Jalan kaki saja. Belum lagi termasuk kita nanti wukuf Arafah, Muzdalifah, kutip batu, mabit sekejap, tunggu bah pula. Bah tu Arab, bawa Arab janji pukul 12, pukul 3 pagi baru sampai. Nak sumpah, nak marah tak boleh. Nanti kata haji tak dapat mabrur. Kutuk tabung haji sikit. Geng mengutuk belakang anak aku lah ni. Ni ustaz tu lah mana makan ni masyhur duit tu banyak. Kata mulut aku dalam ihram nak mengata tak boleh. Sobar relax kena banyak sabar. Dia memang pengorbanan tu lah. Ingat apa? Hari wukuf tu tengah cas telefon boleh membawang tu. Hari wukuf tu. Maknanya orang banyak munajat selagi tak terbenam matahari. Tak ada lah. Dia kutuk tabung haji lah. Makan duit dia bro. Apa benda? Batu sibuk. InsyaAllah lah mabrur lah. InsyaAllah. Mabrur. Dia tak boleh. Benda ni kena korban. Hati, perasaan, jiwa, mulut. Walaupun kau ni laser macam mana pun. Tengah ibadat tu kau jaga sekejap. Tahan tu semua. Lepas tu pula, ini yang saya cerita ni kebanyakannya yang haji, ni yang muassasah. Muassasah susah gitulah di Kuala. Dia susah sikitlah. Kalau jarak daripada kemah ke Jamrah 10 km hari-hari selama 4 hari. 10 km jalan kaki saja 4 hari. Sebab tu saya selalu berpesan khususnya yang laki-laki lah. Mana-mana yang nak pergi haji boleh start jogging dari sekarang. Membulat je perut tu orang. Siang malam teh tarik roti canai sarang burung terbang. Dah start jogging sekarang. Lagi bagus jogging jangan pakai seluar dalam. Memang dalam ihram mana pakai seluar dalam? Ada orang tak boleh. Baru nak jalan. Oh, tak boleh jalan lah Ustaz. Tak boleh jalan lah Ustaz. Sesuatu lah Ustaz. Jangan. Tiang bendera nanti. Tak boleh lah Ustaz, tak boleh. Itu orang suruh berlatih daripada lengging lagi. Sini kan banyak tempat cantik-cantik. Jogging lah. Seluar dalam jangan pakai. Testing lah. Okey lah Ustaz, steady lah. Macam tu lah. Banyak hari dalam ihram tu. Jangan main-main. Ibadat haji ni kelihatannya nampak macam tu. Tapi kalau tak betul-betul bahaya. Memang. Maknanya kita tak betul-betul fit badan kita. Ada orang rajin buat kajian. Kita jalan kaki sahaja sepanjang ibadat haji tu sampai selesai. Jalan kaki saja. Ini tak termasuk yang pergi ke Bin Daud, di Saji, nasi Arab, kepala unta. Bukan. Cari abaya. Bukan. Itu lain. Ini yang betul-betul ibadat punya ni. 49 kilometer jalan kaki. Jadi jangan main-main ya. Maknanya anak-anak adik-adikku ada rezeki mana tahu ya. Ikutkan nama tak naik lagi, tapi menikah dengan perempuan yang nama dah naik. Jadi awak jadi suaminya, pergilah hati. Carilah makcik mana-mana pun dapatlah tu ya, mana tahu kan. Dapat pergi haji muda, mana tahu ni cadangan. Saya mencadangkan yang berhormat, tak nak tak apa. Kan. Jadi kawan-kawan saya banyak gitu, nikah tu dapat pergi, rezeki, isteri dapat, haji pun dapat. Moga-moga mabrur lah. Jadi dia nak bagi taunya perjalanannya bukan perjalanan yang mudah. Namanya pengorbanan atau korban jiwa demi untuk mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama lah. Dia panggil korban jiwa. Yang keduanya adalah iaitu korban apa? Yang kedua iaitu korban akan harta kita. Macam mana pula yang disebutkan dengan korban harta pula? Korban harta ini termasuklah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ataupun sama ada dalam syariat kita sebutnya ia sebagai apa? Iaitu melaksanakan ibadah korban itu sendiri. Melaksanakan ibadah korban ini bukan satu benda yang mudah ya, bukan satu benda yang mudah. Pasal ada orang dia ni memang jenis bangsa kedekut, memang kedekut jugalah. Walaupun kita cakap sekarang ni kita 850 ada, 900 ada, 895 pun ada.
Tapi dia kata, oh mahal lah Ustaz. Tak ada yang murah sikit, tak ada Ustaz. Oh murah sikit adalah kita buat dekat Kemboja dalam 300, setengah 400 lah. Mahalnya Ustaz. Lembu tu makan apa? Apa mahal sangat lah Ustaz. Tak ada yang murah lagi. Saya dengar itu ada juga 280 ada juga. 280 Ustaz. Mahal betul lah Ustaz. Lagi murah tak ada. Korbankan kau je lah. Banyak bunyi itulah. Nama pun korban. Kau sanggup hilang sesuatu untuk dapat. Kau tak sanggup lah tu jawabnya. Itu sebab ramai orang dalam dunia ini tak berjaya. Apa sebab? Dia tak sanggup nak berkorban. Dia tak sanggup. Tak sanggup. Nyanyi boleh. Lagu berkorban apa saja tu. Nak buat tu dah. Maka sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita lihat. Apakah bentuk-bentuk pengorbanan harta yang diajar kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya dalam kita melaksanakan ibadah yang membabitkan harta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ibadah yang membabitkan harta ini adalah satu perkara yang kita kena tahu bahawa antara jalan yang boleh membawa kita ke syurga adalah menerusi ibadah harta. Sebab itu kita dengan harta ni jangan sesekali kita anti ya. Oh Ustaz, ini harta-harta ni semua dunia saya harta-harta ni saya tak nak. Ni semua dunia. Engkau jangan sembang sangatlah. Allah ciptakan kita ini memang sukakan harta. Apa benda yang kita suka atas dunia ini? Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah ila akhiril ayat. Kata Allah, dijadikan manusia itu sangat suka pada perempuan, suka pada anak-anak, suka pada harta. Lebay macam mana pun kau janggut sampai ke pusat pun, dengan harta dan duit kau nak. Sebab itu saya sering berpesan pada imam-imam ke mana-mana. Maknanya kalau orang panggil doa selamat ke apa, orang bagi duit, nak ambil tu ambil lah. Tapi jangan nampak nak sangat. Faham tak? Kena saya ulang balik. Jangan nampak awak tu nak sangat. Orang Allah bilang depan tu. Alhamdulillah. Jangan gitu. Biar ada silat sikit. Apa ni? Tak payah. Dia bagi ada silat-silat sikit. Awak tu Ustaz. Nampak apa dia? Macam Piramli lah kan. Saya bilang tak payah. Cik Salmah ni ambil juga sudah. Tapi awal tu macam tak berapa nak sangat tu. Aduh. Ada orang. Macam itulah ceritanya. Adik-adik bersama ya. Orang panggil jadi imam tarawih ke apa, orang bagi tu. Oh, terima kasih. Panggil lagi. Jangan macam tu. Jangan nampak sangat. Awak memang nak duit tahu. Tapi jangan nampak sangat nak tu. Orang memang nak. Manusia suka kan apa lagi perempuan. Perempuan standard lah perempuan. Sebab tu kalau akak-akak suami kadang menengok pembaca berita senyum-senyum. Padahal berita tu banjir. Senyum lelaki awak. Bang, tengok berita pun senyum. Banjir tu. Oh banjir. Itu maknanya lelaki akak normal. Dia suka perempuan normal. Tapi kalau dia tengok ustaz baju hitam ni, handsome lah ustaz. Aduh, memang kiamat lah jawabnya. Saya dulu pernah tau. Laki takkan perempuan, kiamat sama betul. Laki ya, salam dengan saya, laki-laki tu. Tangan dia halus, lembut kan. Sayang ustaz. Allah! Meremang. Saya meremang betul tu. Terima kasihlah sayang kita, tapi risau rasa. Macam nak pakai glove lah lepas tu kan. Lari tajuk Dah. Jadi Allah kata apa? Aku jadikan manusia ini suka perempuan, sukakan apa lagi ni? Termasuk juga sukakan al-banin, sukakan anak pinak. Suka kita anak-anak ni kita suka, baby anak kita balik pula dia aja. Nan, jenis cakap tak apa nak pandai lagi tu. Nan. Apa. Tahu kita suka. Besar-besar panjang ni banyak keluar dah. Duduk asrama lah. Menyemak di rumah, bergaduh, pergi duduk asrama. Ni tak lama lepas raya haji ni cuti panjang tau. Banyak mak bapak telefon sekolah. Buka awal sikit tak boleh?
Membaring di rumah ambil duduk asrama ya. Terajang ni lah budak-budak ni. Besar-besar ni tak berapa sayang dah, jerawat dah. Yang comel-comel dulu kita sayang lagi lah. Kan? Nak sayang pula bila dah besar-besar macam ni, dah putih-putih tu, kita sayang balik lah. Kan? Apa lagi? Allah sebut, dan manusia juga menyukai akan harta. Sebab itu dalam Islam memang betul harta dan duit tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, rasa nak mati. Tu. Rasa macam nak mati yo. Jalan tu tak apa tegak. Duit tak apa ada. Tak apa nak ada. Dan duit tak boleh beli kasih sayang. Kadang-kadang kan ada anak-anak muda bakal pak mentua tanya, kerja apa? Pakcik jangan tanya gaji-gaji semua. Duit tak boleh beli kasih sayang. Dia ada dalil dia. Duit tak boleh sayang. Tapi nak bagi tahu dekat budak tu, duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi tanpa duit, kasih sayang pun boleh melayang tau. Maknanya hari ni bini awak sayang awak. Sayang. Duit tak ada, bewok jadinya. Dah bertukar je binatang lah jadinya. Jangan duk sayang. Duitnya dalam muka awam, tak handsome mana pun. Duit tak ada, kena duduk ni lah. Tidur dengan unta tu bagus lah. Tidur di rumah ni. Memang macam tu lah. Ingat sayang sangat. Duit tak ada, memang tak ada lah. Sebab itu duit ni penting. Bukan kata tak penting. Hatta kita pun dalam Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan kepada kita, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebagus-bagus harta adalah harta yang berada pada tangan orang soleh, pada tangan orang baik. Apa maknanya? Kalau orang tu orang baik, sebanyak mana pun harta yang ada di tangan dia akan dibawa ke arah kesolehan, ke arah yang baik. Sumbang pembinaan masjid, pembangunan kompleks dakwah ini, apa lagi, sponsor orang buka puasa, masuk ibadah korban, bantu anak yatim, ibu tunggal, mana-mana sajalah orang-orang yang inilah yang memerlukan. Cumanya hadirin hadirat semua, minta maaf saya pesan sikit ya. Kita dalam hidup ni kalau ada harta lah, harta yang kita sedia ada, janganlah sesekali harta tersebut sampai keadaan kita langsung tak tinggalkan pada anak cucu. Untuk anak cucu kita kena ada perancangan. Eloknya begitu. Kenapa saya kata macam tu? Umar Abdul Aziz pernah berpesan. Kata beliau, kadal faqru ayyakuna kufran. Terlampau miskin akan boleh menyebabkan seseorang itu hilang akidah. Terlampau miskin. Ingat tu. Terlampau miskin saja, seseorang itu boleh hilang akidah. Bayangkan hanya kerana nak dapat allowance RM150, ataupun mungkin hanya marilah orang mana agama apa, dakyah dia bawa apa, Islam ni payah sangat lah. Nak minta tu sikit pun isi borang tu borang ni, borang tu borang ni, borang tu borang ni. Nak RM10 je pun borang tu borang ni, payah sangat lah. Minta ke agama lain senang. Akidah hanya kerana tu. Mak bapak tak ada duit. Lepas tu kita hari ni Allah rezekikan ada harta ke apa, tak banyak sikit, tak sikit banyak, simpanlah juga untuk ni anak-anak cucu. Kau ada yang beli rumah ke, ada tanah musangking ke, Blackton ke apa kan. Ingatkan anak cucu, rumah sekarang mahal. Rumah sekarang mahal. Saya pun ada rumah, saya pun ingat itu macam nak jual. Fikir-fikir balik, kalau jual dia rugi. Rugi apa? Kesian ke anak-anak. Rumah makin mahal sekarang ni. Tengok papan-papan tepi jalan kan. Harga-harga ya Allah, 1.68 juta. 1 poin tu saya ingat mati hidup balik tak rasa dah. Yang poin lepas tu insya-Allah lah. Yang satu depan tu Allah. Ada rumah dia panggil apa? Rumah mampu milik kan. Mampu tengok. Aku mampu tengok je lah.
Ada satu rumah lagi mampu doa. Itu je. Ya Allah, doa depan billboard. Ya Allah, itu. Tak boleh. Kesian anak cucu ni, anak cucu. Tak ada harta dah. Harga ekonomi tak menentu. Jadi kalau ada harta sedia ada ni, simpanlah sikit ke anak-anak cucu kita ni. Kadang ada mak bapak garang sangat. Lantak dia orang, biar pemalas nak belajar, harta pun tak ada, tak boleh. Takut nanti jatuh jadi kafir nanti. Hanya kerana terlampau miskin. Kena ada harta, kena ada. Cuma dalam Islam kita diajarkan cara nak mengurus harta ini termasuklah apa? Termasuklah kita buat simpanan. Termasuklah kita laburkan harta, dia panggil investment. Ataupun termasuklah kita mengagihkan harta kita. Mengagihkan harta kita ini macam-macam cara. Termasuklah kita berwakaf. Termasuklah kita buat hibah. Hibah buat dah? Hibah. Ada buat hibah tak? Hibah ni kalau ni sekadar sebut je lah ya, sekadar ingatan mesra. Hibah ni kalau ibu ayah buat sekarang, banyak manfaat, bagus. Kadang orang kata, biar je lah ustaz, biar saya mati, dia pandai-pandai lah dia orang faraid. Kalau dia pandai. Kalau dia pandai. Itu je lah. Hibah ni senang. Kita sekarang ni, mak ayah, kita boleh siap-siap dah hadiah nak bagi anak ni berapa, yang ni nak bagi apa, kereta, gelam, mak ke apa semua, boleh bagi. Kalau tidak, tuan-tuan, nanti bila kita meninggal, kelang kabut, anak-anak semua, kelang kabut, habis huru-hara, bergaduh sini, gedebung ke depan, macam-macam. Buat hibah siap-siap, senang saja. Ada orang kadang bila dia meninggal, atau suami dia meninggal, dia ingat semua benda dia boleh ambil. Tak boleh. Katalah suami akak-akak meninggal, atas tempat sikat rambut tu ada RM50. Boleh ambil tak? Boleh ambil tak? Tak boleh. Itu ada hak waris yang lain tu. RM50 tu, tak boleh ambil. Jadi senang kan kalau kita dah buat siap-siap hibah, apa jadi pada aku, jam tangan, duit, apa, gelang emas ni semua, siap-siap hibah, siap-siap dah. Meninggal dunia, tenang saja. Tak adalah gedebung-gedebang bergaduh, sibuk nak cari, apa ni, dia punya apa, lawyer apa tu? Apa nama lawyer tu, Cerita Piramli tu apa nama? Alah, lupa dah cerita tu ya. Yang Sadiq Segaraga tu sama dengan apa? Sulaiman Akhlaqan, datang dalam mimpi Sulaiman Akhlaqan. Tak payah nak cari lawyer Sulaiman Akhlaqan lagi dah. Tuan-tuan sendiri dah urus siap-siap dah. Dan termasuklah juga mengagihkan harta kita ini dengan melaksanakan sedekah dan juga ibadah korban. Ibadah korban. Cumanya ibadah korban ni hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jangan terkejut kalau ada setengah orang ataupun pengendali ibadah korban, bila kita nak beli lembu ke kambing korban ke apa, mungkin dia tanya kita soalan. Apa dia tanya? Kita kena, saya nak ambil korban lah, berapa? Bayar. Tapi sebelum nak bayar tu dia tanya, ini korban sunat ke korban wajib? Ada orang kadang tak faham, korban sunat, korban wajib. Korban je lah, nak sunat, nak wajib apa pula. Jangan salah faham ya. Kebanyakan yang kita buat sekarang ni adalah korban sunat. Tapi jangan lupa, di sana ada juga namanya korban wajib. Apa makna korban wajib? Termasuklah orang yang buat korban nazar. Dia kahwin 10 tahun, tak ada anak. Dia bernazar, aku bernazar ya Allah, isteriku mengandung nanti, aku akan ambil bahagian korban. Isterinya pun mengandung, maka dia dah dapat anak, maka dia kena wajib laksanakan nazar dia tadi. Bila dia dah wajib laksanakan nazar ataupun korban nazar tadi ni, daging tu dia boleh makan ke tak? Tak boleh makan. Isteri dan anak-anak boleh makan tak? Tak boleh juga. Siapa yang boleh makan daging daripada korban nazar tadi? Orang-orang yang bukan di bawah tanggungan dia. Kan, kawan, jiran ke apa, itu boleh. Dia langsung tak boleh makan. Itu namanya korban wajib. Jangan tuan-tuan, terkejut kita kadang. Tengah duk cicah ayam asam, dia buat nasi daging sup. Ni korban nazar ni. Dia pun makan. Nampak benar awak tak belajar ni. Jadi kena ingat tu benda-benda ni. Dia hukum hakam ni sangat kena diperdalamkan lagi lah, kena banyak belajar lagi. Cuma secara umum ibadah korban yang kita laksanakan, kata para alim ulama,
Itu termasuklah ibu ayah sekalian, apa binatang-binatang yang kalau dikatakan sebagai ibadah korban, yang termasuk dalam ibadah korban ni, apa termasuknya? Lembu, kerbau, kambing, unta dan yang sekahwin dengannya. Kan macam belajar kitab tu bunyi tu. Apa tadi saya sebut tadi, apa dia? Unta, lembu, kerbau, kambing dan yang sekahwin dengannya. Kita garis bawahkan pada perkataan yang sekahwin. Apa sebab kahwin? Sekarang ni kan zaman canggih. Kahwin-kahwin pun sekarang orang dulu lain, kahwin sesama orang kampung. Sekarang tidak. Sudah ada WeChat, sudah ada TikTok, Facebook, kenal jauh-jauh. Jadi lembu kahwin dengan kambing. Jadi lembu kahwin dengan kambing, dapat anak nama lembing. Jadi lembing tu boleh tak buat korban? Boleh. Itu maknanya yang sekahwin dengannya. Lembu kahwin dengan kerbau, dapat anak lemau. Lemau boleh makan tak? Boleh dimakan. Itu maksudnya yang sekahwin dengannya. Itu binatang-binatang tu masuklah tu. Cuma ni kalau baru ni minggu lepas, kedua minggu lepas, ada orang tanya saya tanyalah ustaz lah. Saya pun terfikir soalan tu. Bagus juga soalan ni kalau saya utarakan. Esok pun tanyalah ustaz saya juga pagi esok. Tapi yang ni alang-alang ni saya sebut je lah ya. Ada orang tanya itu. Dia kata, ustaz, antara inilah maknanya afdal lah. Ni cerita pasal afdal. Kalau ibadat korban ataupun binatang korban yang saya buat tu, mana yang lebih afdal? Mana lebih afdal? Maksud yang lebih afdal tu apa? Maksudnya dia mungkin ada orang dia ambil ibadah korban ataupun binatang korban yang dia laksanakan itu, korban 7 ekor kambing lebih afdal daripada apa? Seekor unta. 7 ekor kambing itu lebih afdal daripada seekor unta. Korban seekor kambing lebih afdal daripada 1 bahagian lembu. Maknanya orang kan dia mana aku nak seekor kambing ke 1 tumpuk 1 bahagian lembu tu ya. Lembu 7 bahagian lah. Kambing seekor tak boleh 7 lah. Kecil je pun dia tu. Jadi 1. Tapi antara seekor kambing atau 1 bahagian lembu, itu mana lebih afdal? Jawapannya seekor kambing. Apa sebab? Nabi korban kambing. Tu ceritanya. Ni saya cerita ni bab dia punya afdal atau keutamaan. Tapi kalau nak cakap lebih jauh lagi dari sudut warna binatang, ulama dia punya detail dahsyat tu. Detail ulama sampai tahap binatang paling afdal nombor 1, binatang tu warna putih. Bukan putih kertas A4 tu. Putih binatang lah. Putih sangat tu macam kena kelorok lah pula kan. Yang nombor 2 warna dia warna kuning macam lembu keke tu. Lembu keke tu kan. Nombor 3 warna coklat perang sikit. Lagi seterusnya warna hitam putih macam lembu New Zealand tu. Paling bawah sekali lembu hitam. Jadi ni bukan body shaming, ni bukan memburukkan binatang. Jadi tuan-tuan semua warna apa yang tuan-tuan ambil? Mana tahu lagi kan? Ini ada orang dia detail. Seekor kambing ke 1 bahagian lembu, warna hitam ke warna putih. Dia kadang ada orang dia punya markah tu. Dia nak pahala ibadat tu nak lebih hebat. Inilah ceritanya. Cuma dalam Islam diajarkan kepada kita, dalam kita melaksanakan ibadah korban, ingat ya, ibadah korban ni dia termasuk juga antara syiar Allah Subhanahu wa taala. Apa makna syiar? Syiar tu apa syiar? Pernah dengar perkataan syiar? Apa itu syiar? Syiar ini atau juga daripada perkataan syuur, maksudnya lambang. Apa contoh-contoh syiar? Janggut. Ni, lambang orang Islam. Kan? Kebanyakan orang bukan Islam, dia bela misai je, tak ada janggut. Lambang orang Islam, ada janggut. Syiar. Apa lagi syiar? Kopiah. Kan? Kopiah, apa ni? Syiar orang Islam. Apa lagi syiar? Azan. Lambang. Atau menimbulkan rasa azan. Dulu saya ceramah di Sarawak, dah lah jauh kampung tu. Dengan naik belon, kapal terbang.
Belon, dia panggil belon. Naik belon sampai di airport, van datang ambil saya. Ingatkan depan tu je, dah 8 jam lagi. Gedegung. Sampai pula, ingat sampai dah, baru sampai tepi sungai. Naik bot pula. Aku dah nak tercabut pinggang dah ni. Naik bot pula. Tengah atas bot tu boring, tengok sungai kan, kiri kanan coklat je warnanya. Orang tu cerita, "Ustaz, sajalah cerita. Saya punya sepupu begitu. Dulu kena ngap dengan buaya sungai ni." Dia memancing, jatuh, ngap dengan buaya. Lain kali cerita masa aku nak balik, lain kali. Masa kat airport nak balik tu baru cerita, kena ngap pula. Aduh, Ustaz takut juga dengan buaya. Buaya darat tak apa, yang pakai baju tu. Ini buaya betul. Takut. Raja kata dalam hati, bila nak sampai ni? Jauh. Sekali sampai pula, disambut dengan babi tu. Sampai kat tebing tu, babi, anjing, penuh. Saya kata, ada kau orang nak dengar ceramah aku ni? Babi banyak ni. Babi betul ni. Bukan yang kita mengata ke orang tu, bukan. Ni betul-betul ni. Khinzir lah Ustaz, tu babi. Dah namanya babi. Nak apa lagi? Nak bagi apa lagi? Khinzir macam masuk Islam bunyi. Kan? Jadi saya pun banyak binatang ni ada orang. Sekali tengok anjing-anjing banyak tu. Allahu Akbar. Alah, sayunya rasa ada orang Islam kat sini ya. Dalam babi-babi pun ada kat orang Islam. Ya. Itu kata syiar, menimbulkan rasa. Rasa tu ada. Termasuklah ibadah korban. Korban tu syiar. Tapi syarat melaksanakan syiar apa? Pertama, jangan main-main. Tak boleh dipersenda-sendakan. Ingat ya, jangan siapa buat kartun-kartun kelakar lembu naik basikal, selamat berkorban esok. Tak baik itu ibadah. Tak boleh. Nampak Facebook siapa, tegur sikit kat ruang komen, maaf, mempermainkan, tak boleh. Kan? Ataupun lembu respect hitam, doakan saya esok. Kau ingat ni majalah gila-gila ke apa? Tak boleh, itu mempermain, itu syiar. Kalau lembu lain tak kisah, ni lembu syiar tau, ni yang kau kena hormat, kau kena santun dia, tak boleh. Hatta kita dengan lembu tu pun, Nabi SAW, lembu atau kambing lah, binatang korban tu, jangan sesekali mengasah pisau depan dia. Pesan ni pada para penyembelih, kau perhatikan tukang sembelih, jangan asah depan dia. Serang, tamatlah riwayat kau. Makan rumput orang lagi. Bila aku buat som nanti tak boleh. Nabi, satu hari Nabi saya ni pasal ada anak-anak saya layan je lah tuan-tuan. Nabi satu hari dia lalu, tiba-tiba dia nampak ada satu mamat ni, nampak ada satu orang ni, yang mana mamat ni pula dalam keadaan dia tengah duk asah pisau dia. Anna rajulan asja'a syatan yuridu ayyazbahuha wa huwa yahiddu syafratahu. Seorang laki-laki nak menyembelih kambing, tapi dia asah pisau depan kambing dia. Maka Nabi tanya dia, aturidu antumitaha mautatain? Kau nak bunuh dia 2 kali ke? Kau nak bunuh dia 2 kali ke? Apa maksud bunuh 2 kali? Sekejap lagi tu nak sembelih lah. Tapi maksud 2 kali tu, kau psycho dia. Kau seolah-olah kau menakut-nakutkan dia tu seakan kau dah sembelih dia. Takut. Jangan macam tu. Macam kita lah kadang tengok jarum doktor. Baru jarum. Alah matilah. Tak mati lagi. Baru jarum. Cik, memang akulah. Memang tak ada wasiat lepas ni. Tak ada. Kalau mak dah tak ada lepas ni. Jarum. Dia bukannya parang. Ya Allah. Jadi binatang pun sama. Dia pun sama macam kita makhluk kan. Dia asah-asah dia tengok. Habislah. Tak boleh. Jangan asah depan dia. Asah je. Ataupun kadang saya tengok tukang sembelih ni. Kadang kita duk perhati lah. Dia tak asah pun. Dia sembang parang. Atau dia sembang pisau tu depan binatang-binatang tu. Cantik je. Cantik. Ni tajam ni. Indonesia punya. Try tu. Oi, putus bulu roma tengok. Dia ni. Ni yang hulu dia beli kat mana? Hulu dia ambil dia Sarawak punya. Ini mak tu tajam ni. Tu.
Sama je perangai. Awak tahu tak, ni ibadah. Awak bukan tempat daging punya kedai ni. Ini ibadah, tahu tak? Anak-anak muda tengok perangai tu semua. Laksana dengan sebaik-baiknya. Jangan asah depan dia. Apa lagi termasuklah. Dan bila kita melaksanakan syiar ni juga termasuklah dilaksanakan secara terang-terangan. Macam azan. Mana ada azan dalam bilik siar raya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir tanya, kenapa tak azan kuat-kuat? Tak boleh, riak. Sakit lah member dia. Memang dia sakit lah sikit lah. Azan kena kuat. Itu syiar. Sama juga korban. Kan ada orang tak faham. Dia kata korban ni kenapa nak tunjuk-tunjuk kat orang? Nampak darah keluar. Sepatutnya kena tertutup. Bagus. Kau bawa lembu tu masuk dalam bilik. Kau sembelihlah lembu tu. Siapa yang korban dan siapa yang terkorban. Kau tengoklah. Lembu tu terajang kau dalam bilik kau tahu tak? Saya tak faham lah netizen. Kau dah lah tak belajar. Lepas tu kau memandai. Apa? Palatau. Palatau. Palatau menyang. Buat kepala tahu lah maksudnya. Lepas tu dia menghukum kau. Apa tunjuk-tunjuk kau orang? Tutup lah. Bukan semua ibadah perlu ditutup. Tidak. Ada ibadah kena tunjuk. Ada setengah ibadah betul. Tak payah tunjuk sangat ke orang. Apa antaranya termasuklah apa? Bacaan-bacaan dalam solat. Contoh macam kita semayang kan, Subhanarabbiyal azim, Subhanallah, Subhanallah. Dan perlahan. Kecuali orang-orang yang kes-kes tertentu lah, yang suara dia tak dapat dikawal lagi. Dia memang loud speaker sejak lahir. Walau. Padahal dia makmum. Kan? Kita yang duduk sebelah dia, aduh azab. Aduh. Pernah kan duduk sebelah orang macam tu kan? Daripada dia takbiratul ihram tu kita dah rasa lain dah. Betul? Daripada mula semayang tu kita dah rasa lain dah. Allah. Kata sudah. Tak jadi semayang aku ni. Dalam 4 rakaat jauh jalanan ni. Mak kilau. macam ada kerih tepi ni. Sak sini. Bismillah. Memang menurun cara dia. Alhamdulillah. Rabbil. Saya pernah ada sekali tu. Saya ni walaupun orang panggil ustaz, tak khusyuk juga. Duduk sebelah mamat macam ni macam mana? Tak, saya Fatihah saya habis lama dah. Dia tak habis-habis lagi. Tak, kita pun belajar tajwid. Tapi tajwid dia dahsyat. Dalam lah. Betul. Dia baca roy. Dia betul-betul makhraj tu nak masuk. Roy. Saya rasa macam dia ni ya Allah. Ini kalau masuk tilawah kebangsaan ni memang jadi pengadil agak. Kan? Jangan teruk sangat. Kita semayang ni relax-relax lah. Masalahnya tuan-tuan perasan tak, orang-orang yang macam tu di luar semayang tak ada pula macam tu. Tak ada gagak pun. Semayang je gagak. Sembang tak ada pun. Ustaz apa khabar? Tak ada pula. Orang ni nak rap ke apa? Semayang je. Tapi dia kata sebab semayang ni kena tajwid. Ada sekali Pak Haji tu saya semayang. Dia baca Fatihah lah dekat ujung tu. Sampai saya boleh tahu tau ayat apa dia baca. Saya tahu. Saya dengan dia makmum. Dia baca walau. Saya pula dalam hati bila nak boh. Macam orang lambung bola kan. Bila nak jatuh kan. Tapi saya ingat makmum yang seberang sana pun sama tunggu lah. Saya ingat sama kan. Masa dia tu lega rasa. Macam kembali ke bumi tu. Bayanglah 4 rakaat duduk sebelah Pak Haji tu. Saya kata ini memang takdir Allah semua lah aku duduk sebelah dia. Lari tajuk lah. Dah. Apa nak cerita tadi ya? Maksudnya
Maksudnya apa? Lupa dah. Maknanya korban tadi itulah. Korban tadi tu. Jadi ada waktu dan keadaan ibadah kita betul dibuat secara tertutup, orang tak nampak, macam ibadat tadilah. Sedekah pun sama. Ada ketikanya sedekah ni terang-terangan. Macam mokceknya besar meja kadang. Mokcek besar. Sumbangan 30,000. Okey. Tapi ada waktunya sedekah tu gitu ya. Ataupun QR saja. QR. Maybank to you ke CMB klik. Nyanyi-nyanyi. Terima. Okey lah tu. Patutnya terima tu bukan diam patutnya. Aku ni nak sembunyi-sembunyi yang kau bunyi pula. Kan patutnya. Dia tak kisah. Tapi yang penting ibadah harta ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita ambil ibadah korban ini, termasuklah apa? Supaya kita ini mendapat ganjaran dan keredaan Allah di hari akhirat nanti. Ingat, ada satu warning. Nabi bagi amaran ya, Nabi bagi amaran. Salah satu daripada amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kata baginda Nabi, siapa-siapa di kalangan kamu yang mampu, maknanya harta ada, duit ada, sengaja tak ambil korban, maknanya harta ada, duit ada, sengaja tak nak ambil korban, maka kata Nabi, jangan datang dekat masjid kami. Seolah-olah kalaulah Nabi masih ada, kita nak datang masjid, Nabi tak bagi masuk. Tak payah, kau tak ambil korban kan? Seolah-olahnya kedekut balik. Nabi tu sayang umat, tapi kalau engkau kedekut sangat, memang tak ada harapan lah. Jangan macam tu. Kita dulu masa musim Covid, kita kecil hati dengan AJK. Ingat tak? Dulu masa tu kan 40 orang je boleh datang. Kita datang, tapi nama tak ada dalam slot. Cuba nasib datang je lah. AJK, nama tak ada. Apa? Satu dos. Overdose lagi tak boleh lah. Lagi tak boleh. Masa tu dia punya luka sampai sekarang macam kecil hati dengan masjid. Itu AJK yang tak bagi masuk. Bayangkan Nabi tak bagi masuk. Apa sebab? Kau tak ambil korban. Duit ada, renovate dapur, rapat sampai ke longkang. Kau pergi melancong sana sini untuk korban, berkira 900 kau berkira ke jalan Allah. Engkau hari itu sakit, orang lain semua pakai gelang pink, masuk sana warded, perbantuan pernafasan, meninggal pun ada. Engkau satu sikit sakit pun tak ada, gelang pink pun tak pernah pakai, gelang emas punya banyak, sikit pun kau pedekut ke jalan Allah. Jangan. Dia seolah-olah agama ni dia sangat anti manusia kedekut. Sebab itu Qarun, Allah Ta'ala benamkan dia, tak jumpa sampai sekarang. Qarun, kenal kan? Tanya pula siapa? Qarun. Tuhan marah betul dengan Qarun tu. Fir'aun, Allah marah-marah pun, lalah jumpa Fir'aun tu. Melengkung dalam muzium tu kan? Kejung gitu. Jumpa dalam muzium. Qarun ada orang jumpa. Seolah-olah Tuhan benam, tak payah jumpa, tak apalah, kedekutnya orang, harta banyak, aku yang bagi dia harta, kedekut pula tu. Jangan. Sebab itu kita nak jadi orang yang kita korbankan jiwa kita, korbankan harta kita ke jalan Allah. Yang korban itu pun sebenarnya bukanlah untuk apa, hanya untuk kita juga sebenarnya. Baik itu dalam Quran Tuhan sebut, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan sesekali darah dan daging korban itu tak sampai pada Allah, yang sampai adalah ketakwaan dari hati kita. Maknanya masa buat korban, Allah nak tengok keikhlasan kita. Jangan lepas ni ambil gambar macam masuk Facebook dan korban, selamat, doakan yang baik-baik, pergi syurga balik hari. Tak payah. Sekarang ni semua ibadat nak commercialize. Semua nak commercial. Sekarang orang tahajud pun buat live kan? Buat live tahajud. Allah. Banyak bagi gift. Allah. Masa doa, ya Allah. Ya Allah. Oh, dapat gift, dapat. Budak-budak muda lah, saya tak tahulah. Pasal dapat duit. Duit, dia tak pahala tak kisah. Ni duit dapat. Jadi saya bimbang lah anak-anak generasi kita ni nanti
ibadahnya tak sampai ke hati. Ibadahnya hanya berkitar-sekitar keduniaan semata-mata. Jadi marilah saya mengajak diri saya dan kita semua untuk kita melaksanakan pengorbanan dalam kehidupan kita ini hanya senya kerana Allah SWT, korban harta maupun korban jiwa kita. Dan kita war-warkanlah sekali lagi, Perkampungan Hijrah juga memberi peluang kepada ibu ayah semua untuk mengambil bahagian korban. Maklumat lanjut nanti boleh dapat daripada jawatan kuasa ataupun AJK kita ini, dan sama-samalah kita menadah tangan, kita berdoa kepada Allah, moga Allah Ta'ala berikan hidayah dan petunjuk kepada kita, lebih-lebih lagi dalam suasana yang tidak menentu, akhir zaman, fitnah sana sini dan macam-macam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kami diterima. Ya Allah, kurniakan kami umur yang panjang, rezeki yang berkat dan kesihatan tubuh badan untuk kami beribadat kepadamu ya Allah. Ya Allah, limpahkan rezeki mencurah-curah buat para penyumbang-penyumbang, orang-orang yang suka bersedekah walaupun sedikit tapi besar di sisimu ya Allah. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang sedang diuji dengan sakit dan keuzuran. Sembuhkanlah sakit mereka ya Allah, sembuhkanlah keuzuran mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha menyembuh, Engkaulah Tuhan yang maha mengubati. Penyakit itu pun jua dengan izin-Mu ya Allah, kesembuhan jua dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah seluruh jawatan kuasa dan semua yang membangunkan perkampungan Al-Hijrah ini ya Allah. Rahmatilah kehidupan Ustaz Tengku dan juga Ustazah Asma, keluarganya dan semuanya, agar mereka mendapat rezeki yang luas, dipermudahkan urusan, dijauhkan dari sebarang fitnah dan juga perkara yang tak diingini ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan semua yang hadir. Semoga datang dan pulang nanti dalam keadaan yang selamat sejahtera semuanya. Ada rezeki, lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Saya serahkan kembali pada pengurusi majlis ke apa ya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.